Perlawanan berlangsung antara Johor Darul Ta'zim dan Machida Zelvia dalam ACL Elite 2025/2026. Tetapi, sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini, supaya anda tidak terlepas maklumat mengenai sukan bola sepak setiap harinya. Johor Darul Ta'zim, JDT, meraih mata pertama dalam Liga Juara-Juara AFC Elite, ACLE, dengan mengikat Machida Zelvia di Stadium Sultan Ibrahim, SSI. Zelvia turun tanpa kelibat Jeneral Tengah Israel, Nate Lavi. Penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super, Bergson da Silva mengetuai jentera serangan tuan rumah. Separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan berusaha mencari gol pendahuluan di SSI. JDT kemudiannya ditimpa malang apabila pengadil Korea Selatan, Kim Jong-hyuk menganugerahkan sepakan penalti kepada Zelvia pada minit ke-20. Ini selepas Jonathan Silva dikesan menjatuhkan Ne Sang-ho dalam kotak penalti. Yuki Soma diberi tugas mengambil sepakan penalti. Jurulatih Zelvia, Go Kuroda kecewa apabila sepakan penalti Soma terkena tiang sebelum dikeluarkan pertahanan JDT. Penyerang Jepun, Henry Hiroki Mochizuki hampir menyumbat gol pendahuluan pada minit ke-28. Walau bagaimanapun, percubaan beliau dinafikan penjaga gol kebangsaan, Shihan Hazmi Mohamad. Aga X hampir merobek gawang Zelvia pada minit akhir babak pertama. Malangnya, percubaan beliau dinafikan penjaga gol pelawat, Kosei Tani. Kesukaran kedua-dua pasukan memecah kebuntuan memastikan keputusan seri tanpa jaringan kekal sehingga rehat. Bersambung selepas rehat, Kuroda memilih memasukkan pemain Australia, Mitchell Duke pada separuh masa kedua. Zelvia terus memberi ancaman kepada kubu JDT menerusi percubaan jarak dekat Sang-ho. Malangnya, percubaan penyerang Korea Selatan itu disekat Shihan. Situasi ini mendorong pengendali JDT, Cisco Munoz memasukkan Jairo da Silva sebagai pengganti Bergson untuk memburu gol. Pemain pertahanan, Eddie Israfilov hampir memecah kebuntuan buat Harimau Selatan pada minit ke-74. Walau bagaimanapun, percubaan Israfilov dinafikan Tani. Kedua-dua pasukan terus buntu mencipta jaringan sekaligus memastikan keputusan 0-0 kekal sehingga tamat perlawanan. Keputusan ini menyaksikan JDT dan Zelvia masing-masing di tangga ke-8 dan ke-9 Liga Timur ACLE dengan 2 dan 1 mata. Shihan dipilih pemain terbaik perlawanan oleh Sofascore atas persembahan mantapnya di depan gol. Beliau mendapat markah 8.0, 0.6 mata di depan Israfilov. Selepas ini, JDT akan menentang Malaysian University untuk aksi kedua pusingan 16 Piala FA pada 2 Oktober. Zelvia pula akan menentang Sunfreeze Hiroshima pada 4 Oktober.